Betul tu, harga emas sekarang tengah mendata je di dalam position sideways. Kalau turun naik tu pun tak banyak, sikit sahaja dalam pergerakan dia beberapa ringgit. Tapi dia masih lagi berada di bawah paras RM600. So, harga emas sekarang kalau siapa yang nak mulakan simpanan tu sangat-sangat sesuai sebab dia tengah rendah. Dia tengah rendah berbanding yang harga emas sebelum ni 640, 630. So, siapa yang nak mulakan simpanan, ambil peluang time tengah murah ni. Kalau rasa siapa yang ada duit lebihan yang tak digunakan lebih 2 tahun dan ke atas, ambil peluang ni untuk tambah, untuk top upkan simpanan yang ada. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di profil saya. Pendaftaran adalah secara percuma. Selepas buat pendaftaran, saya highly recommend tuan-puan untuk terus setkan auto debit dalam akaun Gap tuan-puan, supaya simpanan tuan-puan tu dapat berkembang dan bertambah. Bila buat setting secara auto debit ni, tak perlu risau tentang harga emas yang tengah turun naik. And also simpanan boleh terus bertambah setiap bulan. Boleh ambil peluang ni untuk tambahkan simpanan ataupun create account untuk diri sendiri, untuk pasangan, untuk anak-anak. Anak-anak pun boleh kita createkan account bersama Public Gold. Asalkan dia dah ada CJ kelahiran, dah ada IC, dia dah boleh ada account bersama Public Gold. Jadi bagi yang belum lagi ambil tindakan, terus mulakan tindakan anda hari ini. Bagi yang nak belajar tentang ilmu simpanan emas, boleh follow saya rapat-rapat. I'll see you in my next video. Bye!